Salam sejahtera. Terima kasih menonton video ini. Hari ini saya kongsikan asas pelaburan saham untuk begini di pasaran Malaysia. Di pasaran saham, bila kita beli saham, kita sebenarnya beli pemilikan sebahagian syarikat, bukan beli berita panas. Ramai begini tertarik dengan ETF agihan bulanan sebab nampak menarik, tapi agihan didin boleh berubah. Tidak dijamin akan kekal sama dan pulangan jangka panjang mungkin tidak sekuat yang disangka jika dijadikan strategi konservatif. Di Malaysia, kita juga melabur melalui ETF global yang tersenarai. Pilihan popular berbentuk pasaran luas atau market cap weighted ETF. Komponennya stabil untuk kefahaman asas market. Pembelian ETF atau saham tetap ada risiko. Harga turun dan naik ikut prestasi syarikat dan keadaan pasaran. Strategi pengurusan risiko juga penting. Anda boleh gabungkan ETF market cap dengan bond sebagai asas diversifikasi. Nisbah emas yang selalu dijadikan rujukan pembelajaran ialah 60, 40 atau 70, 30 mengikut toleransi risiko peribadi. Pelaburan jangka panjang selalunya lebih memerlukan konsistensi, seperti menyimpan setiap bulan dan membeli secara berkala dengan modal lebihan. Jangan sesekali gunakan dana keperluan harian untuk pelaburan. Pastikan duit kecemasan dan kos hidup sentiasa tersedia supaya emosi tidak terganggu bila market mengalami turun naik. Saya ingatkan, apa yang saya kongsikan ini sekadar maklumat umum untuk tujuan pembelajaran, bukan nasihat pelaburan khusus. Keputusan mesti dibuat berdasarkan kajian sendiri. Dan gunakan hanya broker atau platform yang berlesen serta berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.